Saya rasa antara salah faham memang orang bila bab macam ni diingatkan ikhlas ke sabar ke takwa tu macam butang. Tekan dapat aku dah ikhlas. Tekan dapat aku dah sabar, tekan dapat aku dah takwa. Kalau dah dapat, lepas tu tak buat apa-apa dah lah. Sebab dah dapat. Aku dah ikhlas. Tapi kayu ukur yang sebenar kita akan nampak bahawa ikhlas, takwa, sabar, tawakal semua ni adalah usaha. Maknanya semakin kita tak putus asa, semakin kita belajar, semakin kita usaha, semakin kita berumbang-ambing dalam usaha kita tu, semakin kita dekat kepada nilai keikhlasan, ketakwaan. Sampai bila? Bila aku nak capai? Bila mati. Sampai mati. Jadi dia bukan suatu benda yang kita macam cari lepas tu jumpa sampai kita salah faham ingat kalau dah jumpa tak payah buat apa-apa dah. Sebab aku dah jumpa, so aku tinggal proceed je lah. Tak payah baiki diri, tak payah baiki kesalahan, kesilapan. Tak mungkin. Okay, apa hikmah disebut agama ni selalu highlight tentang isu naik turun. Sebab apa? Sebab kita tak akan konsisten sempurna. Kerana ada naik turun lah. Kita tahu ada masa kita kena sabar, kita istighfar, kita taubat. Ada masa kita kena syukur, ada masa kita begini, ada masa kita begini. Dan itu semua menuntut untuk kita berterusan untuk ikhlas, berterusan untuk tawakal, berterusan untuk sabar, berterusan untuk bertakwa tanpa putus asa.